barang baik. Yeay. Alright guys, untuk video kali ni aku beli barang baik dekat TikTok je. Mudah. Bagi siapa-siapa yang rasa nak tukar brake pad kereta sendiri, bolehlah cari alat ni untuk mudahkan kerja korang. Sebab kalau kita tak ada alat ni memang susah lah. Kita nak tolak piston kaliper brake tu masuk ke dalam. Yang ini memang sangat simple, mudah. Harga pun tak mahal. Korang boleh tengok juga cara-cara nak pakai kat YouTube Sepah. Memang santai. So kita unboxing barang yang kita beli dekat TikTok lah. Tengok macam mana. Alright guys, untuk video kali ni aku unboxing tool untuk kita jarakkan piston dekat kaliper disc kan. Sebelum ni aku try guna spanner lah, guna screwdriver lah, kepak-kepak lah. Memang susah. So kali ni aku terus beli alat untuk jarakkan piston tu supaya bila kita masukkan brake pad baru, dia ada ruang lah. Senang dan mudah. Kalau ada alat ni memang senang. Yang ni aku beli 2 set. Dia ada kanan dan kiri pusing tu. Macam-macam saiz boleh, motor punya boleh. Tapi yang ni sebenarnya fokus untuk kereta lah. Overall memang memudahkan. So tak perlu nak kepak susah-susah. Kalau kereta punya memang keras gila, pressure dia sangat kuat. Jadi bila guna tool ni mudah. Boleh tukar brake pad sendiri kat rumah. Yang penting kena jagalah, hati-hatilah. Kena ada jack stand semua untuk safety. Tapi overall dia punya quality memang nice. Bolehlah pakai lepas ni. Kalau rasa agak-agak brake pad dah habis, boleh tukar sendiri. Tak perlulah kita nak bayar upah kat kedai. Tapi kalau malas, pergi kedai jugalah. Yang penting kena beli brake pad. Lepas tu boleh buat sendiri. Ini adalah alat yang boleh dikatakan mudah lah. Setelah aku buat research, ini antara yang mudah lah pakai. Memang mantap. So lepas ni boleh buka disk dah. Yeah, gas.